pergi serang, nak pergi serang Baitullah ataupun kota Mekah. Okay, jadi pada tahun 570 Masihi berlaku perkara yang mana tahun tersebut diberikan sebenarnya perkara tersebut, peristiwa tersebut. Jadi ada seorang panglima perang. Sebenarnya asalnya dia seorang panglima perang yang berada di Ethiopia. Kerajaan Aksum di Ethiopia, ini seorang panglima. Raja kerajaan Aksum waktu itu mengarahkan Abraha untuk menawan kota Yaman. Sebab kota Yaman merupakan salah satu tempat ekonomi lah. Tempat untuk orang urus niaga. Maksudnya pusat ekonomi dia tinggi lah waktu tu. Jadi orang Mekah sendiri kalau dia nak berdagang, dia akan pergi ke Syam pada musim panas. Dia akan pergi ke Yaman kalau musim sejuk. Maksudnya kota Yaman ni memang tempat berdagang yang sangat popular lah di kalangan orang-orang di sana. Jadi dia minta untuk Raja Ethiopia waktu tu minta untuk Abraha ni tawan Yaman. Setelah ditawan, dia nak membina satu dinasti macam tu lah, lebih kurang kan. Dia nak bina satu pusat ekonomi yang sangat meluas, yang mana menghubungkan antara Yaman dengan Syam. Orang kalau nak pergi, dia akan pergi ke sini, pergi ke sana. Maksudnya kawalan tu sangat mantap lah, sangat performa. Jadi dia ni tengok ada satu tempat yang menjadi penghalang kepada rancangan tersebut, iaitu kota Mekah. Sebab apa kota Mekah menjadi halangan? Sebab kota Mekah berada di tengah-tengah antara Syam dengan Yaman. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau orang berdagang, dia akan singgah juga ke Mekah. Dan kemudian di Mekah juga ada Baitullah, yang mana agama Nabi Ibrahim, yang mana waktu itu masyhur dengan agama Nabi Ibrahim, tanah Hijaz waktu itu. Orang pergi sana atau buat tawaf semua kan. Kemudian penduduk Mekah tu sendiri, dia punya pentadbiran, dia punya urusan keselamatan semua terjaga. Pembesar-pembesar dia kan banyaklah disebabkan oleh Sayyidina Qusay punya pembaharuan yang dibuat. Jadi kota Mekah ni menjadi satu halangan yang sangat besar. Jadi dia buat apa? Yang pertama sekali dia bina satu gereja tau. Dia bina satu gereja, namanya diberi nama gereja tersebut Qulais. Qulais ni satu binaan gereja yang grandios, cantik. Dia punya bahan binaan dia diimport daripada Rom Timur. Kemudian arkiteknya juga, engineer, apa lagi, tukang buruh dia kan, semua yang diimport. Dan juga dia ada upah orang tu dalam sendiri, orang Yaman sendiri buat. Jadi benda ni memang projek besar lah. Bila dia buat dah siap, dia tengok ni lawa lah ni kan. Sama juga cerita dia, tak ada orang datang pun ke Yaman. Tak ada orang datang pun ke gereja dia tu untuk tengok, untuk ziarah, tak ada. Jadi masih sama. Okay. Sedangkan di Baitullah hanya binaan batu. Kemudian tu kelambu Kaabah tu lah. Tu je. Tapi masih lagi orang pilih lagi ke sana berbanding orang pilih pergi ke gereja dia tu yang berada di Yaman. Jadi dia pun apa lagi, dia kata apa? Dia kumpulkan kekuatan ketenteraan. Kumpul bila ramai, katakan pergi serang. Nak pergi serang Baitullah ataupun kota Mekah. Jadi sampainya di sempadan, dia hantar utusan untuk pergi buat report kat kota Mekah ataupun duduk kota Mekah, buat report kata Kerajaan Abraha nak datang untuk menakluk kota tersebut. Maka tergemparlah berita tersebut. Orang penduduk Mekah besar semua datang kumpul dekat Dar Nadwah. Pada pelbagai suku, pelbagai kaum, pelbagai bani semua datang kumpul, bincang tentang perkara tersebut. Kita sambung pada episod seterusnya.